Bila tuan-puan beli emas fizikal, contohnya 100 gram gold bar di kedai A dan kemudian kedai A dah si beroperasi lagi, tuan-puan masih ada banyak pilihan untuk menjual 100 gram gold bar tu di kedai X, Y ataupun Z, ataupun tuan-puan boleh je jual kepada individu lain. Dan semestinya bila tuan-puan ingin menjual emas, tuan-puan akan pastikan harga jualan emas 100 gram tu adalah harga yang terbaik. Risiko yang tuan-puan perlu faham bila tuan-puan memiliki emas digital, mun syarikat ya tutup, macam ni tuan-puan nak dapatkan semula simpanan emas tuan-puan. Dan macam ni mun syarikat ya mengatakan tidak si mauk pun membeli balik emas tuan-puan. Serta macam ni apabila harga emas dunia meningkat dan syarikat ya bekukan belian emas ataupun engkau harga belian balik yang rendah dari pasaran. Adakah emas digital ya bersandarkan dengan emas fizikal? Mun berlaku masalah dengan syarikat ya, siapa yang bertanggungjawab yang tuan-puan dapat adukan masalah tu? Sebab syarikat emas tu bukanlah di bawah tanggungjawab Bank Negara Malaysia. Bank Negara Malaysia pun ada mengeluarkan kenyataan untuk pelabur emas untuk fikirkan dulu sebelum melabur, iaitu adakah terdapat jaminan belian balik kepada pelabur emas fizikal tu yang sebenarnya memegang nilai kekayaan sebenar, sebab nilai si akan jatuh kosong. Jadi, mun tuan-puan ingin mengekalkan kekayaan tuan-puan dengan simpan sebahagian dalam bentuk emas seperti itu, tuan-puan boleh isikan detail di beg biru di bawah. InsyaAllah kami akan bantu tuan-puan dengan sebaiknya.